Sekilo kalau dekat kampung tu kalau dah selalu sangat dah tak ada harga. RM10 sekilo. Kadang-kadang RM10. Itu pun kalau kita potong-potong. Kalau sekos-sekos tak ada siapa nak beli. Melainkan orang yang betul-betul tak kan. Okey, Borak Lokal kali ini eksklusif kita bawa kepada anda semua berkaitan dengan program mitigasi ikan baung ekor merah bersama komuniti nelayan darat perikanan Sungai Karang bertempat di Ibu Empangan Sungai Bernam ini, mengumpulkan hampir lebih kurang 20 nelayan tempatan di sini bagi menangkap dan mengurangkan populasi ikan baung ekor merah. Kita saksikan Borak Lokal kali ini. Oh, nama saya Muhammad Nazri Abu Bahari daripada Kampung Seri Keledang. Saya bahagian penangkap ikan dekat sini lah, nelayan darat. Penangkapan hari ini, inilah nampaknya. Yang dapat kita tengok pada hari ini, inilah ikan-ikan yang dapat tangkap. Paling besar kami dapat 35 kilo. Itu yang paling besar lah. Lepas tu banyak lagi lah, tapi ikan baung ini sudah terlampau banyak dekat Sungai Bernam ni. Jadi penangkapan ikan yang jenis baung biasa, lampan semua sudah berkurangan disebabkan ikan baung merah ni. Itu. Jadi itulah yang kami jadi susah tu nelayan dekat sini. Sebab pendapatan kami pun daripada ikan-ikan ni jugalah. Jadi kalau dah diganggu oleh baung merah ni kan, adalah. Ini tak ada harga. Tak, kalau dulu lah. Dulu pun kopi tu. Kalau baung biasa dalam lingkungan 35 sekilo. Baung kuning. Tapi sebabkan baung ni banyak, baung itu pun dah susah nak dapat. Banyak ikan-ikan sungai yang dah habis. Nak dapatkan 50-60 sehari itu susahlah. Tak ada ikan baung merah ni, dapat juga bulan-bulan makan rezekinya. Sekarang datang ikan baung merah ni, ya Allah, ya Rabbi, mengeluh saja. Usahakan nak cakap nak cari baung, nak cari umpan baung pun payah. Dia umpan baung tu, anak ikan tu kan, itu pun tak ada. Pasang jaring 5 inci, kosong. Balik besok tukar 4 inci, pun tak ada. Tukar 2 inci setengah, payah juga dapat. Lah ambil wajan 1 inci, saya anak ikan berumpan. Sekeping jaring 2 ekor, 3 ekor. Menjala, dulu kali jala 20 ekor, sekarang dia balik. Tak larat lah pinggang nak menjala. Gitulah punya azab sekarang. Mengeluh mencari rezeki. Ikan putih macam lampam, kelah, habis. Memang pemusnah betul lah ni. Macam masalah. Tapi yang buat semangat kena kopi ni, bantuan ada. Alhamdulillah lah. Perikanan ni support. Tambah macam kita ni pasang jaring. Modal jaring. Mudah jaring lama-lama perikanan ada bagi tu. Bolehlah dibuat guna dulu. Pendapat saya untuk adakan aktiviti menangkap ni ada sikit atau orang tu apalah untuk bagi pencerahan lagi lah kepada nelayan. Biar kata orang lebih ada inisiatif untuk mengurangkan tu, tapi pembiakannya tetap tak dapat dihalang. Pasal dia dah meluas. Yang paling banyak rekod kira ikan baung. Kira utama yang kira asingnya banyak. Nombor 2 kadang tapa dengan breeder. Lepas tu yang lain tu macam tengkalan, kelabau, ketutu, lampam Jawa, lampam ekor merah. Itu. Yang kerap lah tu menjelawat. Kelah pun kadang-kadang ada. Kalau bagi kita ni, saya dah jadi nelayan hampir 20 tahun. Jadi pendapatan kita orang ni sebenarnya tak menentu lah. Kadang-kadang kalau time air besar tu memang orang tu berbaloi jugalah. Tapi kalau kena air nanti nasib-nasib. Macam itulah. Kita biasa dapatkan ikan tengkalan kita dapat, ikan temoleh pun kita dapat, ikan kelah pun kita dapat. Yang lain-lain tu
memang selalu dah dapat. Ikan bawang merah, ikan bawang lawi, ikan bawang gantang, memang ada lah kat sungai ni. Bawang merah ni lah yang memusnahkan ikan-ikan yang asal. Saya rasa sebelum PKP dah banyak ikan ni. Masa PKP dulu pun kita memang selalu keluarkan ikan ni. Tapi masa tu kita tak boleh nak jual. Kita tangkap, terkurung, bagi-bagi je. Asal ni kita pun tak tahulah ni. Bila dengar kata ikan ni daripada luar negara ikan kan. Vietnam kot. Rasa-rasa macam tu. Saya pun tak berapa faham sangat tentang ikan bawang merah ni. Tapi tiba-tiba ada je di sungai ni. Kita orang pun terkejut jugalah. Secara peribadinya, apabila saya sampai tadi, saya tengok ikan bawang ekor merah yang dapat didaratkan tu memang ia merupakan satu perkara yang agak mengejutkan lah. Apabila spesies yang sebesar itu boleh berada di dalam perairan sungai kita. Dia merupakan ancaman kepada spesies-spesies tempatan lah. Benih-benih ikan kecil, ikan asli di perairan kita ni sebagai makanan kepada ikan-ikan asing tersebut. Dan dia merupakan ancaman kepada sungai kita lah. Saya dah jadi nelayan lebih kurang dalam 13 tahun lah. Itu lah. Ikan bawang ekor merah ni kalau kita fikirkan kan dia memang mengancam lah ekosistem sungai lah. Sebabnya banyak yang spesies yang asal ni dah hampir pupus dah. Itu contohnya dulu kalau macam ikan selai banyak, sekarang nak dapatkan pun dah payah dah. Ikan bawang ekor merah ni kalau setakat berat di bawah 5-6 kilo tu memang ada harga lah. Kalau yang jenis besar ni susah sikit nak jual. Kalau ikan bawang biasa pun kalau nak cari berat dalam 3 kilo pun payah. Dia berlebih lagi. Yang kami tahulah dekat Sungai Pernam mana yang ikan yang paling sedap. Pasal dia tak ada rasa lumpur. Dia pasir bawah. Jadi dia sedap. Jadi tempat-tempat lain pun kami dah makan, tapi di sini yang kata orang memang grade 1 ni lah. Program mitigasi merupakan satu program yang kita laksanakan secara berterusan. Memang penglibatan daripada kumpulan sasar seperti nelayan darat, my komuniti perikanan terlibat secara langsung melaksanakan aktiviti secara terus dengan sungai ini dapat membantu untuk mengurangkan spesies inilah. Alhamdulillah hari ini bersempena dengan program mitigasi ini juga Jabatan Perikanan turut melaksanakan program pelepasan benih ikan asli ke perairan umum dan kita telah melepaskan sebanyak 20,000 benih ikan bawang kuning lah, iaitu spesies tempatan ke perairan sungai kita pada hari ini.